Maka gabungan di antara negara-negara yang merasa terancam ini, sama ada daripada Turki disebabkan kes Syria, Mesir disebabkan kes yang berlaku di Gaza, Jordan dan juga Saudi disebabkan kes yang berlaku di tebing barat, maka menyebabkan negara-negara yang berada di rantau Middle East itu yang selama ini sebahagiannya melihat Iran sebagai ancaman mereka, mula beralih melihat Israel bukan sekadar perlu dijauhi, tetapi Israel adalah ancaman yang lebih berbahaya kepada mereka yang bila-bila masa ianya akan terkena kepada mereka pula. Itu yang berlaku. Maka bila mana Israel menghasut mereka melakukan serangan kepada Iran, ia menambahkan lagi kesan ancaman tersebut. Konflik politik yang berlaku di rantau Timur Tengah pada ketika ini sedang memasuki fasa baru, terutamanya bila mana perang yang berlaku di Iran masih lagi belum tamat sepenuhnya, terutamanya bila Amerika mulakan kembali fasa baru serangan terhadap Iran sejak lebih daripada seminggu yang lalu. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku ini ianya tidaklah boleh dilihat semata-mata dalam konteks perang Iran yang Amerika lancarkan bersama dengan Israel bermula daripada 28 Februari yang lalu, tetapi ianya bermula daripada 7 Oktober 2023 dengan makna ianya menghampiri 3 tahun pada ketika ini. Dan kalau kita lihat di situ, ia menyebabkan berlakunya satu perubahan yang sangat drastik yang melibatkan kuasa-kuasa serantau yang boleh kita sebutkan di sini Iran yang sejak sekian lama bersaing untuk menjadi kuasa serantau, begitu juga dengan Saudi, begitu juga dengan Turki yang juga ada pengaruh penting sebagai pemain penting dan utama juga di rantau Timur Tengah, dan yang paling penting sendiri ialah Israel. Kalau kita lihat sebelum daripada konflik yang kita katakan berlaku pada tahap yang lebih agresif pada ketika ini untuk tempoh lebih daripada 2 tahun ini, Israel dilihat sebagai the rising power yang berada di Middle East, manakala Iran hari ke hari dilihat sebagai the decline power yang berada di regions Middle East tersebut. Kita pergi kepada Iran terlebih dahulu. Sejak daripada apa yang disebut sebagai peristiwa Oktober 2023 di Gaza itu menyebabkan terjadinya perang genosid yang Israel lancarkan terhadap Gaza, hari ke hari apa yang berlaku ialah Iran berdepan dengan kemerosotan kekuatan sekutunya. Hamas yang dianggap sebagai sekutu resistant yang dikepalai oleh Iran telah pun di-downgradekan kekuatan mereka di Gaza sebagai base mereka. Manakala Hezbollah yang berada di Lebanon telah pun diserang bertubi-tubi oleh pihak Israel, menyebabkan sebaris kepimpinan kanan mereka termasuk pemimpin utama mereka Said Hassan Nasrallah telah pun terbunuh dalam serangan tersebut. Begitu jugalah dengan kumpulan Houthi yang juga diserang bertubi-tubi oleh pihak Amerika walaupun tidak membawa kepada kekalahan tetapi berdepan dengan tentangan. Dan yang paling drastik yang menyebabkan dunia merasakan bahawa Iran berada pada fasa the decline of power ialah bila mana jatuhnya rejim pemerintahan Bashar Assad di Syria. Kerana apa? Ia bukan sekadar disebut sebagai sekutu, tetapi Syria di bawah kepimpinan Bashar Assad, begitu juga pada zaman era bapanya Hafiz Assad, adalah lokasi yang sangat strategik dan penting yang menjadi perantara di antara Iran dengan Lebanon. Iaitu kumpulan bersenjata penting yang disokong Iran, iaitu kumpulan Hezbollah. Semua mengetahui bagaimana Syria menjadi laluan pertengahan di antara Iran menuju ke Iraq, kemudian ke Syria sebelum memasuki senjata tersebut ke dalam kawasan Lebanon. Jadi bila mana berakhirnya pemerintahan Bashar yang terpaksa melarikan diri ke Rusia, maka Iran terputus hubungannya secara fizikal, secara geografinya dengan pasukan paling kanan luar daripada Iran, iaitu Hezbollah yang berada di Lebanon. Maka dengan itu, kesimpulan yang dibuat oleh banyak penganalisis yang mengatakan bahawa Iran berada pada fasa kejatuhannya ataupun kemerosotan kuasanya. Manakala Israel berada pada fasa sebaliknya. Sebelum daripada Oktober 2023, Israel the rising power. Bukan sekadar Israel semakin berkuasa di rantau Timur Tengah, tetapi semakin banyak negara-negara Islam dan negara-negara Arab terutamanya yang berada di rantau tersebut mula mengiktiraf Israel. Sedangkan selama ini, selama 70 tahun, hanya Jordan, Mesir dan juga Turki yang melakukan pengiktirafan secara rasmi kepada Israel sebagai sebuah negara. Tidak ada negara-negara lain yang berada di rantau tersebut melakukan pengiktirafan. Tetapi beberapa tahun sebelum daripada itu, bagaimana dengan plan yang dibuat oleh Donald Trump, Abraham Accord dan sebagainya,
menyebabkan UAE, Bahrain, Sudan dan Morocco menjadi negara baru yang melakukan pengiktirafan secara rasmi kepada Israel. Begitu jugalah yang tidak mengisytiharkan tetapi mengadakan hubungan dalam jumlah yang begitu besar nilai dagangannya dengan Israel, sebagaimana kita sebut selalu, iaitu Azerbaijan, Kazakhstan, Nigeria dan sebagainya. Dan Saudi sebagai negara yang ditunggu-tunggu sedang merundingkan untuk ke arah juga menyertai Abraham Accord ataupun melakukan normalisasi ataupun mengiktiraf Israel pada ketika itu. Jadi Israel dilihat sebagai the rising power. Nak tak nak, negara yang berada di Middle East akhir sekali terpaksa tunduk untuk bersama dengan Israel, ataupun kalau tidak mahu menggunakan istilah tunduk kepada Israel, mereka terpaksa bekerjasama dengan Israel. Tetapi apa yang berlaku selepas daripada Oktober 2023, tindakan Israel yang melampau itu telah pun menyebabkan berlakunya perubahan-perubahan ketara di rantau Middle East. Begitu jugalah dengan perang yang mereka lancarkan ke atas Iran sejak 28 Februari yang lalu, ianya menambahkan lagi asbab-asbab baru kepada negara yang berada di rantau tersebut, bukan sekadar untuk menjauhi Israel, tetapi mula membina apa yang istilahkan sebagai the balance of power, membina coalition baru, pakatan-pakatan baru yang secara jelas disebut sebagai pakatan ketenteraan untuk mempertahankan negara mereka daripada bahaya yang lebih besar daripada Iran sebagaimana mereka fahami sebelum daripada ini, iaitu bahayanya Israel kepada mereka. Kenapa perkara ini berlaku? Kita lihat satu persatu. Sebelum kita pergi kepada kes Iran, yang kesan paling besar ialah melibatkan negara-negara GCC, iaitu Gulf countries yang berada di sana. Kita perlu lihat dahulu tindakan Israel secara langsung di atas tanah Palestin yang dijajah dan negara-negara yang berada di sekitar sempadan tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, tindakan melampau mereka terhadap penduduk-penduduk Gaza, menghimpit penduduk Gaza daripada kawasan utaranya sampai ke selatannya, yang mana selatan itu di kawasan Rafah itu adalah kawasan yang bersempadanan dengan Mesir. Ianya bukan sekadar mengancam nyawa puluhan ribu yang terbunuh di Gaza, tetapi ianya memberi satu ancaman besar kepada Mesir yang mereka ada sejarah. Satu ketika dahulu, itu dalam perang tahun 1967, tanah mereka yang sangat luas di semenanjung Sinai pernah ditawan oleh Israel untuk tempoh yang begitu lama. Maka kali ini Mesir mula menganggap Israel berbahaya berganda berbanding dengan sebelum daripada ini. Walaupun mereka ada hubungan dengan Israel, mereka tidak putuskan hubungan diplomatik mereka dengan Israel. Maka Mesir mula mengalihkan ketenteraan mereka dalam jumlah yang besar daripada kawasan tengah menuju kepada kawasan semenanjung Sinai berdekatan dengan sempadan Israel, dan Israel menyatakan perkara ini sebagai ancaman baru juga kepada mereka. Itu satu perkara. Manakala kalau kita lihat dalam konteks Jordan, walaupun Jordan adalah negara yang paling berdiplomasi dalam konteks hubungan dengan Israel ini, disebabkan kekuatan mereka yang berada pada fasa yang sangat minima, kebergantungan mereka kepada Amerika sejak daripada ditubuhkan, sebelum daripada itu British, dengan pangkalan tentera Amerika yang diletakkan di situ, dan potensi-potensi untuk Israel melakukan sebarang tindakan-tindakan ketenteraan kepada mereka adalah potensi yang sangat rapuh, berbahaya kepada Jordan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Israel pada ketika ini menyebabkan Jordan juga tidak boleh meletakkan diri mereka berada pada fasa selamat walaupun di bawah jaminan Amerika Syarikat. Kerana apa? Selain daripada melakukan serangan bertubi-tubi secara buruk terhadap Gaza, Israel juga berganda-ganda melipat gandakan usaha mereka melakukan serangan terhadap penduduk-penduduk tebing barat, merampas tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, menangkap dan juga membunuh penduduk-penduduk tebing barat. Semua mengetahui kawasan tebing barat, West Bank dan juga kawasan Jerusalem adalah kawasan yang bersempadanan yang panjang dengan Jordan. Maka sekiranya Israel begitu meluas mengambil tanah penduduk-penduduk Palestin berada di tebing barat, maka ia semakin hari semakin menghampiri sepadan Jordan, dan tak mustahil langsung satu ketika nanti ianya akan mengambil tanah-tanah milik Jordan pula. Maka bahaya itu dilihat oleh Jordan bersama dengan negara-negara Arab yang lain bersama dengan Jordan, termasuklah Saudi dan sebagainya yang berada di sempadan. Yang ketiganya ialah apa yang dilakukan oleh Israel dalam tempoh ini tidak semata-mata melibatkan tebing barat dan juga kawasan Gaza yang mana ia adalah tanah Palestin, tetapi juga ia melibatkan Syria. Bila mana jatuhnya rejim Bashar Assad, walaupun pada era tersebut sejak tahun 1967 tanah Bukit Golan milik Syria telah pun ditawan oleh Israel sampai ke hari ini, tetapi bila jatuhnya Bashar Assad, belum sempat pemerintah baru membina kekuatan mereka, Israel telah pun meluaskan serangannya dan rampasan tanah
daripada sempadan Bukit Golan tersebut sehinggalah ke sempadan Syria dan juga Jordan. Itu berlaku dalam tempoh beberapa bulan dan sampai ke hari ini Israel belum berundur daripada tanah yang mereka masuki di kawasan Syria. Dan bukan sekadar itu, setiap bulan boleh dikatakan serangan demi serangan dilakukan oleh Israel, termasuk menakut-nakutkan Presiden baru Syria dengan melakukan serangan berdekatan dengan istana Presiden, serangan direct kepada ibu negara Syria, Damascus dan sebagainya, yang semua itu bukan sekadar memberi ancaman tambahan kepada Syria yang memang sudah pun terancam sejak daripada tahun 1948 lagi, tetapi ia memberi ancaman baru kepada kuasa serantau yang berada di sana juga, iaitu Turki. Turki adalah negara yang berada di sempadan Syria. Apa yang berlaku di Syria memberi kesan kepada Turki. Dan Turki secara jelas menjadi negara yang menaja kepada perubahan rejim yang berlaku di Syria, yang mana Turki secara jelas memberi sokongan kepada pemerintah baru Ahmad al-Shara ataupun Ahmad al-Golani yang berada di Syria pada ketika ini. Maka tindakan Israel yang secara kritikal, secara agresifnya cuba untuk downgrade kekuatan ketenteraan Syria, cuba untuk merampas tanah-tanah Syria, ia bukan sekadar dilihat ancaman kepada Syria, juga ancaman kepada Turki. Maka gabungan di antara negara-negara yang merasa terancam ini, sama ada daripada Turki disebabkan kes Syria, Mesir disebabkan kes yang berlaku di Gaza, Jordan dan juga Saudi disebabkan kes yang berlaku di tebing barat, maka menyebabkan negara-negara yang berada di rantau Middle East itu yang selama ini sebahagiannya melihat Iran sebagai ancaman mereka, mula beralih melihat Israel bukan sekadar perlu dijauhi, tetapi Israel adalah ancaman yang lebih berbahaya kepada mereka, yang bila-bila masa ianya akan terkena kepada mereka pula. Itu yang berlaku. Maka bila mana Israel menghasut mereka melakukan serangan kepada Iran, ia menambahkan lagi kesan ancaman tersebut. Bila mana mereka menyerang Iran dan Iran melakukan serangan balas terhadap pangkalan-pangkalan tentera mereka, terutamanya yang berada di negara-negara Teluk, maka negara-negara Teluk menyimpulkan bahawa selama lebih 40 tahun, mereka meletakkan kebergantungan payung keselamatan mereka, perisai keselamatan mereka kepada Amerika. Ternyata Amerika tidak boleh beri perlindungan keselamatan kepada mereka. Maka Amerika yang berada di sana dan Israel yang menjadi penjamin ataupun hubungan baru dibina dengan sebahagian mereka, bukanlah penyelesai kepada masalah mereka, tetapi menjadi punca kepada masalah mereka. Sehingga hari ini mereka tidak boleh berniaga sebagaimana normal. Mereka tidak boleh menjual minyak-minyak mereka sebagaimana normalnya sejak daripada perang yang meletus pada 28 Februari yang lalu, menandakan bahawa bahaya dari bagi hubungan mereka dengan Israel dan hubungan mereka dengan Amerika atau kebergantungan mereka itu mula untuk difikirkan kembali oleh mereka. Sebab itulah kita lihat di sini, mereka berada pada tahap realiti yang terpaksa ditelan ataupun diterima, walaupun mereka berdepan dengan kemusnahan banyak infrastruktur minyak atau oil and gas mereka, tetapi tidak mudah-mudah mereka boleh menyertai peperangan bersama dengan Amerika dan Israel untuk melakukan serangan balas kepada Iran. Kerana apa? Negara-negara Teluk ini dan juga Iran berada pada lokasi yang sama buat selama-lamanya kerana geografinya mereka di situ. Sedangkan Israel jauh daripada rantau tersebut, Amerika berada lebih jauh lagi daripada benua Asia ataupun benua yang melibatkan Middle East tersebut. Maka kesan buruk akan dihadapi oleh mereka. Bukan bermakna Iran menang, mereka tewas, tetapi dua-duanya boleh berdepan dengan terbakar negara mereka jika sekiranya krisis ini tidak dihentikan dengan segera. Maka mereka melihat bahawa Israel itu juga menjadi satu punca kepada masalah. Sebagaimana Jordan melihat, Syria dan juga Turki dan juga Mesir dan Saudi melihat bahawa tindakan di Gaza, tebing barat dan juga Syria itu menjadi satu ancaman baru yang lebih berbahaya kepada mereka, maka negara-negara Gulf juga mempunyai pandangan yang sama. Walaupun boleh jadi sebahagiannya level pandangan buruk mereka kepada Israel itu berbeza-beza tahapnya, tetapi pokoknya apa yang berlaku sejak daripada Oktober 2023 sehinggalah kepada perang Iran yang sedang berlaku lagi pada Julai 2026 ini, ianya telah merubah Middle East daripada sebahagiannya melihat Israel patut dijadikan kawan yang menyebabkan Israel digelar sebagai the rising power, dan Iran, negara yang perlu dijauhi, dimusuhi dan juga diperangi dan disebut sebagai the decline of power, di rantau tersebut ianya telah bertukar menyebabkan Iran menjadi the rising power di atas kawalannya kepada Selat Hormuz, menyebabkan semua pihak terpaksa berunding dengan Iran, dan Israel bertukar daripada the rising kepada the decline power yang berada di Middle East, bila mana bukan sekadar negara-negara yang selama ini berhubung dengannya menjauhi diri, tetapi mereka mula membina yang kita istilahkan sebagai the balance of power,
pakatan-pakatan politik, pakatan-pakatan ketenteraan untuk bersedia berhadapan dengan ancaman yang lebih berbahaya kepada mereka daripada pihak Israel. Maka terbentuklah pakatan ketenteraan di antara Pakistan sebagai sebuah kuasa nuklear yang berada di rantau tersebut bersama dengan Turki, sebuah negara yang sangat terkenal dengan industri pertahanannya, drone, misil dan sebagainya, dan juga pasukan ketenteraan antara yang terbesar di rantau Middle East itu Mesir bersama dengan negara kaya dengan minyak Saudi. Maka pakatan empat negara ini diperhatikan secara rapat oleh Israel. Bagaimana dahulunya Saudi yang mempunyai hubungan tegang dengan Turki, Turki yang putus hubungannya dengan Mesir sejak tahun 2013, tetapi ketika ini keempat-empat negara ini boleh bersatu di atas satu coalition ketenteraan yang mereka sama-sama bina. Mesir menggerakkan tenteranya ke Semenanjung Sinai. Saudi juga sedang membina industri pertahanannya sendiri dengan perkongsian teknologi daripada Turki, dan Turki cuba untuk mengerahkan kekuatannya di rantau tersebut sama di Qatar, di Somalia, di Libya dan sebagainya bagi mengimbangi kekuatan yang berada pada Israel. Dan inilah ketika ini menyebabkan beberapa orang tokoh politik daripada Israel secara terang-terangan mengatakan selepas Iran, ancaman utama mereka pada ketika ini adalah Turki dan sasaran peperangan mereka berikutnya adalah Turki. Jadi perkara ini bukanlah satu perkara yang mustahil untuk berlaku dan ianya bukan satu penamat dengan berakhirnya perang di Iran yang kita tidak tahu bila akan berakhir, tetapi ianya satu permulaan baru yang mana selama ini ancaman Israel sejak 1948 itu menyebabkan berlakunya kesatuan negara-negara Arab terutamanya di era Jamal Abdel Nasser untuk berdepan dengan ancaman Israel, berubah kepada ancaman mereka adalah Iran sejak tahun 1979, tetapi kali ini ancaman itu beralih pergi kepada Israel dan diharapkan akan berlakunya kekuatan-kekuatan yang disatukan di rantau tersebut di antara negara-negara Arab dan negara-negara bukan Arab sebagaimana dalam contoh Pakistan, Turki, Mesir dan Saudi ini yang akan digembelingkan lagi yang mana ianya akan memberikan satu impak besar kepada tindakan Israel menjajah tanah Palestin itu terutamanya dalam rantau Middle East sejak tahun 1948. Ini yang perlu kita sama fahami. Walaupun banyak pihak melihat bagaimana sejak tahun 1979 bila mana Mesir yang sebelum itu menjadi negara yang mengepalai negara-negara Arab sejak 1948 untuk melawan Israel sudah pun menandatangani perjanjian Camp David beberapa tahun sebelum daripada itu dan mengiktiraf Israel, maka tidak ada lagi perlawanan di kalangan state actor directly melawan Israel, tetapi ianya dilawan oleh non-state actor sebagaimana Hamas, Hizbullah, Jihad Islami dan sebagainya. Tetapi akibat daripada serangan berat yang Israel lakukan sejak Oktober 2023, banyak melihat kekuatan non-state actor ini berjaya di-downgradekan. Tetapi tak mustahil dengan downgrade-nya, kelompok-kelompok non-state actor ini, ianya akan digantikan kembali oleh state actor. Bukan katakan mereka sudah sedar ataupun baik dan sebagainya, itu bukan isunya. Tetapi isunya masing-masing negara, baik Turki, Pakistan, Jordan, Saudi, Mesir dan sebagainya mula melihat ancaman ketika ini mula menghampiri pintu-pintu sepadan negara mereka sendiri, maka mereka tidak boleh melepaskan peluang yang ada pada ketika ini untuk bina kekuatan masing-masing dalam keadaan nak berdepan dengan ancaman Israel. Itulah situasi yang sedang berlaku di Timur Tengah pada ketika ini, pertukaran di antara the rising power dan the decline of power, dan ianya adalah hari-hari gelap buat masa depan negara haram Israel. Terima kasih.